Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Selamat datang ke rancangan forum yang bertajuk Hak Asasi Alam. Saya Muhammad Azrin bin Jafri ialah seorang hos anda pada hari ini. Dalam dunia yang semakin pesat dan isu alam sekitar sering kali dipandang ringan. Namun hakikatnya alam sekitar juga mempunyai hak yang perlu dihormati dan perlu dilindungi oleh kita semua. Jika manusia mempunyai hak asasi, begitu juga alam yang menjadi tempat kita bergantung untuk hidup. Hari ini, kita akan mengumpaskan maksud hak asasi alam, isu-isu semasa, kesan kerosakan serta peranan kita sebagai seorang masyarakat yang berwibawa. Bersama saya di studio ini ialah, di sebelah kiri saya ialah Ahmad Izzuddin dan di sebelah kanan saya ialah Luqman Hakim. Dan tak lupa juga, dalam secara atas talian juga kita menjemput Encik Afnan, Encik Halis dan Encik Izzat Izzuddin. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan mulakan dengan Encik Afnan di mana beliau berada dalam atas talian. Encik Afnan, boleh jelaskan saya dengan lebih mendalam apakah maksud hak asasi alam? Baiklah, terima kasih kepada hos. Seterusnya, hak asasi alam merujuk kepada hak semula jadi yang dimiliki oleh alam sekitar untuk terus wujud, berkembang dan mengekalkan keseimbangan ekosistem tanpa gangguan yang melampaui daripada aktiviti manusia. Konsep ini menekankan bahawa alam bukan sekadar sumber untuk dieksploitasi, tetapi iaitu satu entiti yang perlu dihormati. Contohnya, hutan bukan hanya tempat mendapatkan kayu, tetapi juga habitat bagi pelbagai spesies serta penstabil iklim. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Afnan. Beliau ialah seorang yang sangat memberi penjelasan yang sangat jelas dan sangat menyeluruh. Terima kasih kepada Encik Muhammad Afnan. Kita telah tahu apa maksud hak asasi alam. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang isu-isu semasa tentang hak asasi alam. Baik, seterusnya kita akan mempersilakan Encik Halis untuk menerangkan apakah isu-isu semasa yang paling membimbangkan berkaitan hak asasi alam. Mempersilakan Encik Halis. Terima kasih kepada hos atas soalan. Okey, antara isu yang ingin dibincangkan ialah pencemaran akibat air dan daripada pembuangan sisa industri, pencemaran udara daripada asap yang menyebabkan kemusnahan hutan. Selain itu, masalah pengurusan sisa pepejal yang tidak sistematik juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Banyak kawasan menjadi tempat pembuangan sampah secara tidak terkawal. Kita sudah tahu apakah maksud hak asasi alam dan kita sudah tahu apa itu isu-isu semasa tentang hak asasi alam. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kerosakan, kesan-kesan kerosakan alam yang berada dalam dunia kita ini. Kita akan mempersilakan Encik Izzat Izzuddin untuk menjelaskan dengan lebih terperinci sekali tentang kerosakan alam terhadap kehidupan manusia pada masa kini. Terima kasih kepada hos kita hari ini, iaitu Encik Azrin. Kesan kerosakan alam sangat luas dan memberi impak jangka panjang. Antaranya ialah perubahan iklim yang menyebabkan suhu global meningkat dan cuaca menjadi tidak menentu. Kita juga dapat melihat peningkatan kejadian bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan jerebu yang menjejaskan kesihatan serta keselamatan manusia. Selain itu, kepupusan flora dan fauna akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Apabila satu spesies pupus, ia boleh memberi kesan kepada rantaian makanan dan akhirnya memberi impak kepada manusia. Dalam jangka panjang, kerosakan alam boleh menjejaskan ekonomi negara, terutamanya sektor pertanian dan pelancongan. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah, saya sudah fahami apakah kesan-kesan kerosakan alam yang pada masa kini. Terima kasih kepada Encik Izzat Izzuddin atas penerangan tentang kesan kerosakan alam. Baik, seterusnya kita akan bertanyakan soalan kepada Encik Ahmad Izzuddin. Encik Izzuddin, sebagai seorang individu dan juga figura awam, apakah peranan yang boleh dimainkan dalam menjaga hak asasi alam? Persilakan Encik Ahmad Izzuddin. Baik, terima kasih. Sebagai individu, kita perlu memulakan perubahan daripada dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh, dengan mengurangkan penggunaan plastik, mengamalkan kita semula dan menggunakan sumber secara berhemat. Sebagai figura awam, saya percaya kami mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan mesej positif kepada masyarakat. Platform media sosial boleh digunakan untuk menyebar luaskan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Selain itu, perlibatan dalam kempen atau program berkaitan alam sekitar juga boleh memberi inspirasi kepada orang awam untuk turut serta bersama dalam usaha menjaga alam sekitar. Baik, terima kasih kepada Encik Ahmad Izzuddin atas penerangan yang sangat penting
pada kita semua. Baik, seterusnya kita akan bertanyakan soalan kepada Encik Luqman Nur Hakim. Encik Luqman Nur Hakim, bagaimana pula dari sudut tanggungjawab masyarakat secara keseluruhannya? Masyarakat perlu mempunyai kesedaran dan tinggi tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Pendidikan sejak kecil juga memainkan peranan penting dalam membentuk sikap cintakan alam. Selain itu, masyarakat perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan perlindungan alam sekitar. Sikap sambil lewa dan tidak bertanggungjawab perlu dielakkan. Kerjasama antara individu, masyarakat dan pihak kerajaan amat penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar dapat dipelihara untuk generasi akan datang. Baik, terima kasih kepada Encik Luqman Nur Hakim dan Encik Ahmad Izzuddin. Akhirnya kita dah sampai penghujung rancangan. Sebagai penutup, saya ingin meminta ke semua setiap panel memberikan pesanan terakhir untuk kita semua tentang hak asasi alam. Mempersilakan, yang pertama ialah Encik Muhammad Afnan. Terima kasih kepada host. Nasihat saya ataupun pesanan saya, alam sekitar bukan warisan nenek moyang semata-mata, tetapi amanah untuk generasi akan datang. Jagalah dengan penuh tanggungjawab. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Encik Afnan atas pesanan berikut. Yang kedua, kita meminta Encik Halish memberikan pesanan. Terima kasih. Pesanan saya ialah setiap tindakan kecil yang kita lakukan boleh memberi kesan besar kepada alam sekitar. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Encik Halish. Baik, seterusnya kita akan mempersilakan Encik Izzat Izzuddin memberikan pesanan. Jika kita tidak menjaga alam hari ini, kita akan menanggung akibatnya pada masa hadapan. Terima kasih kepada Encik Izzat Izzuddin atas pesanan berikut. Seterusnya kita akan mempersilakan Encik Ahmad Izzuddin atas untuk memberikan pesanan. Baik, pesanan saya kepada semua masyarakat ialah mulakan perubahan dari dalam diri kita sendiri dan jadikan ia satu amalan harian kita. Itu saja pesanan daripada saya kepada masyarakat. Terima kasih kepada Encik Ahmad Izzuddin. Dan terakhir sekali, kita akan mempersilakan Encik Luqman Nur Hakim untuk memberikan pesanan yang terakhir kepada kita semua. Pesanan saya ialah, jom bersama-sama kita memainkan peranan dalam menjaga bumi ini agar terus lestari. Terima kasih kepada semua panel atas perbincangan yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita semua lebih peka dan bertanggungjawab dalam menjaga hak asasi alam. Saya Muhammad Azrim Jafri, hos anda, mengucapkan ribuan terima kasih dan jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum. Kembali.